ikhtiar bagaimana untuk menderaskan rezeki kita. Amalan ini telah diamalkan oleh ulama-ulama ramai. Bukan setakat di Malaysia, bahkan di seantero dunia. Dan tak mesti di Indonesia, di Mesir, di Saudi semua mereka mengamalkan amalan ini. Ini amalan semua menggunakan ayat-ayat Quran dan semua. Kita tengok pertama bagaimana kita nak ikhtiarkan agar rezeki terderas. Pertama, dia panggil satu amalan itu panggil hujan rezeki. Hujan rezeki ni ada lebih kurang ada empat surah yang kita amalkan. Empat surah yang kita amalkan. Surah ni surah yang kita lazim dengar kan. Kalau Kelantan panggil surah lazim, surah yang kita dah biasa amal. Dan juga kita ada amalan bagaimana untuk mencetuskan kekayaan kita menggunakan selawat khitab dan juga kita ada juga amalan yang mana para jutawan menggunakan amalan ini untuk mendapatkan rezeki mereka. Dan yang seterusnya itu bagaimana kita nak menghapuskan bencana. Ialah bila setiap kita bisnes kan ada bencana-bencana yang akan datang seperti ribut, seperti gempa bumi atau seperti orang khianat pada kita, itu panggil bencana. Jadi bagaimana menghapuskan bencana dalam perniagaan dan juga ada satu amalan itu bagaimana mudah untuk mencari rezeki dalam kehidupan kita. Jadi semuanya ada dalam buku ni tuan-tuan semua. Kalau anda nak, buku ni memang bagus tuan-tuan. Ini dah mungkin cetakan yang ketiga dah.